Biarlah aku berhenti sini sat. Pokok-pokok. Condong sangat. Condong. Ikut dia. Bayoke apa benda dah nama? Assalamualaikum. Pagi-pagi, selamat pagi semua. So macam mana hari ni? Masih bertenaga? Alhamdulillah semua. Harap semua hari ni fit semua, badan pun sihat. So perjalanan kita hari ni tak lama sebenarnya. Ambil masa kalau ikut route saya tengok lebih kurang 3 jam lah. Boleh santai-santai lah sikit. Mungkin checkpoint tu boleh singgah lama sikit. So kejap lagi kita akan pergi sarapan macam biasa. Lepas sarapan kita akan pergi untuk ambil CJ. Yes. CJ UO dah sampai. Okey. Lepas ambil CJ tu kita akan pergi ke Barat Thai lah. Sebenarnya Barat Thai ni kita sesuai untuk tidur. Kalau untuk tengok dia punya view apa semua, sesuai untuk kita tidur kat sana lah. Sebab view malam memang cantik. Tapi sebab kalau tidur sana kita akan ambil masa lagi lah. Kalau kita biasa kalau nak plan boleh set lain lah. Set lain memang kita boleh tidur sana. Overlander. Untuk trip yang berbayar lah. Sekarang ni tak berbayar, you tak boleh diam sangat lah. You follow je. Okay. Okey. Ada ke yang buat sepi apa? Adalah nak kita buat lah. Jangan cakap banyak. Jadi kita akan tidur kat PAS. Ada 2-3 checkpoint yang menarik juga nanti dekat atas gunung. So boleh tinggal situ. Rasanya sampai mungkin dalam pukul 2 lah. Pukul 2 macam tu kita boleh turun makan dekat PAS lah. Ya. Makan kat pai je. Ada. Pai memang ada. Jadi pack makanan tu boleh simpan lagi. Tapi untuk buat masa sekarang ni masih ada. Yang biasa tak ada nanti 2-3 hari lagi. Harap semua hari ni macam pace biasa. Ikut kemampuan diri masing-masing. Kalau boleh improve. Biar kita rasa nanti kita balik, biar kita ada perubahan lah. Nanti kata corner tak macam orang pergi waktu corner pun. Macam tu. Kan. Jiman memang dia terror lah. Tak apa lah kan. Tapi seterror-terror dia pun semalam pun minta jalan lurus. Tak nak corner dah. Untuk hari semalam kan. Jadi itulah nak follow lagi next time. Apa jentera yang terbaik untuk you all bawa. Dan berbayar. Dan berbayar. Ya. Kan. Kau nak dok suhu. Kita perlukan jalan straight. Okey, cuma itu sajalah. Sampai jumpa lagi. Apa dia? Luncur. Tak cakap. Bismillahirrahmanirrahim. Jom Haji, jom. Kado on. Okey. Hari ni tak sihat hari ni. Kemarin lagi. Breakfast. Kedai dekat masjid tu. Boleh dia bagi lah. Ya. Motor boleh tahan ni arti je, boleh tahan orang. Motor lain tak jadi. Kalau arti putih lagi jadi. Boleh ada mak kuda kena beli arti putih ni. Arti putih jadi. Dah hari pertama. Tengok dah motor. Tengok motor kena jalan tengah. Kena jalan tengah saya api lalu. Aduh. Gila. Tak ada. Boleh. Yang depan pintu sudah. Ni kedai makan halal nama apa kedai tak tahu. Tapi tu dekat dengan masjid, sebelah dengan masjid. Nurul Taqwa. Kita buat breakfast nasi komok je. Nasi komok. Petang ada nasi ayam. Yang apa ni keluar? Ni tak pergi kedai ni. Hadir. Nasi komok begini.
6.5 hours later. Okey, kita ambil sijil. Buka dah ke? Graduation. Haji, jangan berhenti tengah-tengah jalan Haji. Aku nak tak bawa faking reverse lah. Tak lah tak. Okey, kita dah sampai ya. Cuba stiker. View. Ada tutup ni. Aduh, jadilah gadis ayu anak balu. Okey, nampak dah. Tato. Saya 97 lah. Penat-penat belajar Belajar corner, tak ambil sijil rugi lah. Belah kanan. Lepas traffic light kanan. 3-4 hari duduk corner kan. Oh tu. Oh lah. Pusing siap-siap ni. Mana sih? Okey, pusing siap-siap. Orang Singapura. Yutan. Put inside. Sekarang sampai dekat sijil untuk para rider. Okey. Tak boleh kirim-kirim no kirim. So kalau nak kita datang sini pakai IC number. Pakai IC bawa geran kena bawa tunjuk pasport kena ada bos. Kita kena kata dulu baru boleh ambil sijil. Okey awak Orlando. Pertama Wan Adnan Wan Ahmad. Dekat sikit sini dekat sikit. Okey. Abi Jalil. 1 2 3. Tujuh. Tunduk. Kiru Nizam. Abang Kiru. Akhirnya dapat juga. Adi. Second. Duduk kat sini Ji. Gitu. Walaupun lambat sampai juga. Yang kental pasti sampai. Ajiman. Paling depan. Syuk. Pai 2000 lebih ni. Wow. 24 je hari ni. Haji Dami. Cip. Ini yang ke-4 kali ni ambil sijil 4 keping kat rumah. Abang Seh, tahniah. Betul. Alright. One. Wah, Kari daripada Kedah. Kita punya YouTuber Soho. Sekarang pukul 9 suku. CJ dah ambil dah. Tak main dah. Kalau nak main pun lagi 10 tahun ke atas kot baru boleh main lagi. Okey, kita menuju lebih kurang 44 km selama 48 minit. 48 minit. Bang Raktai. Kata dia 48 minit lah. Pada tengok jalannya you kecil ada. Oh, mantap. Mat, hari ni hari apa, Mat? Hari yang mantap. Sungguh sedap.
Bismillahirrahmanirrahim. Jom. Oh, syukur alhamdulillah. Amin. Tahniah kepada semua yang dapat tu. Asyik. Biu. Clear. Aduh. Panah tayar lu. Hai. Angin ada bunyi. Mic siapa? Oh, kalau masuk kau ni baru apa tu? Kita gebang Pom Voyage. Selamat Kita tinggal. masuk tu. Masuk dari belakang ni. Mari. Ini daripada Camai. Kalau daripada Camai tu bagi dulu. Cemai. Mak ada ni je. 150 kilo siamai. Ini jalan ni mak main ni. Awak, depan awak. Abang Mak 2 round jalan ni. Abang Mak Lik. 2 round jalan ni. 2 round lah. Datang balik sini. Mak depan Mak. Ni kali ketiga lah dia lalu sini. Kali ketiga jalan ni. Power. Overlander kita. Siap dah. Siap lah korang. Kena tinggal dengan Abang Mak lah. Follow rapat dia agak jauh. Belok kiri. Barat tai 34 kilo. Okey. Betul. Pergi balik ni. Keluar balik lah. Sama je. Tapi nanti keluar jalan depan lah. Nanti depan sana asal. Ingat lah. Mau sekali dekat lalu mari. Mak tahu. Mak 3 kali yang. Mak tahu. Mak 3 kali dah yang ni. Tengok sekeliling. Ada aku maban. Itu tak ada aku maban. Tu tempat ni. Clear. Patah. Okay, zone test. Otak. Alright. Dari belakang ke depan. Tunggu lah dia pisah sih. Siap. Oke, kita baru Potong tu. Lalu kawan santai kawan. Jangan lipat-lipat bang. Sudah takut. Clear ke tak? Steady lawan. Steady lah. Steady lawan. Steady. Depan. Okey, depan lurus. Depan lurus. Clear tak? Yo. Ya, sudah kaki. Kena V. Betul jaga. Oh, kaki. Lagi. Merah, jalan merah. Jalan merah. Kaki benar.
Kasih. Oh, tak payah ada kalau merah. Pasiak. Masih. Mantata, saya duduk belakang. Mantap, aku. Gerun, merah. Potong. Mantap, aku. Ya, satu. Mana sih? Lagi kami. Clear. Kita ambil video. Clear. Dia nak turun. Ikon malah pokok dah. Abang Ma, I'm coming. Clear. Potong je. Mantap. Ajiman. Clear. Me, I'm behind you. Saya potong kamu kejap. Clear. Biar. Oh. Apri yang ulo. Literal. Hilang dengan sana dia. Jalil mengamuk tu. Kereta enak. Jalil mengamuk. Jalil dah jumpa rentak dia dah. Chef sudah naik. Ban ratai. Ambil side sikit. Lipat. Biu. Gear satu. Aku ikut pihak basi je. Aku kejar-kejar ni ikut pihak basi. Cantik basi. Mari Abang Tata ikut pihak basi. Mu ikut tu. Pihak nasi. Oh, ya. Nasi mana ada perasaan kau. Dia ada perasaan. Dia bagi dia nilai tu. Kejap lagi kan hilang perasaan kita. DJ kan. Turun lagi. Oh, bisa. Oh, you jaga basi. You basi. You. Okey, clear. Follow. You basi. You. Bersih dah. Leh. Okey. Bersih. Mari Abang Tata. Mari bersih. Makan jalan. Okey. Bersih. Okey, dah sampai dah. Dah sampai dah? Dah. Menurut bukit. Clear. Menurut. Turun pula. Jatuh berat. Menunggu tak. Ada van. Ada van naik. Ada 5 van. Woo. Ada kereta. Bulat. Iman, asal terbabat. Tak masuk naik lagi. Under control. Aku atas ni. Apa benda ni? BU ke? Ya lah. BU atas ni, Paratai. WU lah lawa. Malam cantik lah. Malam dia masuk
yang pasal lampu ada tepi tasik gitu kan. Habis tu ramai orang pergi sini tidur sini. Tapi makanan halal tak ada. Itu masalah. Yang tak best makanan halal. Lepas tu dia tak ada hotel besar-besar, hotel kecil-kecil yang macam resort gitu je. Yang kecil. Oh. Tu dia. Lawa. Oh, modal. Tu dia. Slow-slow masuk perkampungan. Masuk perkampungan. Laju sikit itu. Laju. Rapat-rapat sikit. Sampai. Oh, ya. Oh, masa ni tak punggung Abang aku mari tahu ni punggung ni. Comel gila Ni, kiri kanan ni. Warna pink semua. Punggung warna pink tu. Oh, Sakura. Sakura. Bulan 2. Musim panas masa tu Mi. Tu musim panas dia memang keluar bunga. Bulan 2? Musim panas tu. Aku pergi Sampai ke bulan 5. Sampai ke bulan 5. Lawa ni bunga kiri kanan. Ya, bunga sakura. Yang dia main dia kan? Bola. Main bola. Suka sekolah. Suhu 24 darjah Celsius. Oh, dia macam Chinese town. Bandin. Oh, sampai China kita dah. Ni tasik original. Ni tasik original. Tasik original. Tak gunung dia tasik dulu. Oh. Penting hal tinggi boleh tasik. Mana? Penting. Apa macam ni kau Ada. Tak mana kita tengok. Tak pernah. Buat dam. Tak ada air. Kosong. Kemak dulu. Santai. Cerita bagi abang tadi kat situ ni. Tapi itulah kalau banyak tu. Wah, lawa. Oh, ini tak bawa kami ke sini hari. Tak bawa. Ni kita pusing tawah dulu. Satu round. Saya lawa. Oh, lawa. Kita sini ni. Sini. Tunggu. Wah. Lampu duduk hari. Tambah hari pula. Hari yang mantap. Aku tak kasar lagi. Kalau tambah sehari campur 2 hari pun kerja. Aku tak boleh tambah weh. Semua pasal Tanglong sini no. Tengok dia China. Chinese. Style. Okey, sampai tahu lah. Oh, wow. Oh, stesen minyak. Benda kopi tu lah. Kopi dulu lah. Oh, tu bukan sakura tu. Tapi kata. Masa kerek. Jamu. Sampai. Mana Abang Jalil?
Ban Ratai. Oh, ni kalau malam ni cantik ni. Kat sana tu. Dia ada tasik tu. Kalau malam-malam ada lampu lawa. Nanti kita repeat time malam pula, bermalam kat sini. Dia tak duduk kat sini malam sebab makanan halal tak ada. Susah jauh nak makan. Tu tak duduk kat sini. Okey. Nak terus saya. Kawan tumpah nak gayak tu. Betul. Dia dengan Wendy duduk sebelah. Tak gayak. Tak habis-habis kan Wendy. Kawan tu terbawa-bawa. Wan. Yup. Ha. I love you. Silau. Yang air daya yang tengah buat. Abang tetap baru sampai. Ish, dulu masa aku duduk sini, bangunan ni semua tak ada lagi. Ya. Ha. Lama tak datang, semua bangunan ada. Dah selesai dah. Barat Thai. Sekarang kita nak pergi ke Pai pula. Perjalanan hari ni tak panjang pun, pendek je. Trip hari ni. Jadi memang santai sungguh lah. Boleh berhenti lama sikit. Layan-layan view sungguh. Tadi dah pusing dah satu orang sini. Zami nak on kamera. Jom balik. Jumpa lagi Ban Ratai. Jumpa lagi bang. Ban Ratai. Ni. Lain kali kena main malam ah. Duduk malam sini kan. Memang cantik. Tidur sini ya kan? Yo, aku Chalet banyak. bawa wife aku lah. Tak boleh. Balik. Boleh balik. Kau bawa wife kau sebelum dapat baby. Ha. Sebelum baby kau kahwin je kau tu bawa wife kau di sini. Yes. Di sini. Setuju. Balik tidur sini suruh bini datang je. Ha. Cari bini kat sini tak apa. Boleh je. Boleh. Kau cari bini kemaman kan lagi senang. Ya. Dah ada grup motor. Kau cari kemaman senang. Dah ada grup motor. Lepas tu minta tukar hospital kemaman. Ya. Okey, menurun selekor. Boleh pecuk. Terus pecuk. View. Dah erat lah. Hari ke-7 dah erat. Semangat dah patah. Aku hari 7 semangat aku patah. Ya ke? Tak apa deh, kau ikut. Kita pace dua orang deh. Alright kau. Orang tua. Biar orang tua. Yeah. Tapi hati muda. Janji. Ya betul ni. Abang Tata. Betul. Kereta. Jangan bagi dia di depan. Dia di depan bahaya. Janji jagung PTT. Padi masuk ke? Padi merah dah. Esok dia ambil ni esok. Main esok tak ada lah ni. Clear. Ada strawberry juga sini. Potong. Kampung. Okey, ada duduk di motor tu komplit. Jalan. Dia pergi depan. Mu duduk, mu orang kona, mu duduk rapat kiri kanan kira kekok. Pergi main seorang-seorang. Kalau saya je.
Kona bula. Dia main lain Ada depan. pika. Okey, turun bukit jangan break. Ada pika. Okey. I will pick up. Leh, tadi corner tak banyak leh. Ingat. Apa sudah jadi? Apa sudah jadi ini jalan? Di jalan. Dah banyak pula. Jangan rapat belakang. Kalau nak rapat belakang zigzag sikit. Tu dia. Allah. Tadi kita naik masa okey je. Biar satu. Kau nak lagi. Oh, jambatan. Ni jambatan ni lah. Macam Munji. Boleh kot. Ada parking ni. Alang-alang sampai. Adalah parking. Oh. Nasib mulawar. Lori merah. Corner dekat dengan bumper. Bebel. Aduh ni. Teruk tunggu jali corner dekat kereta orang. Samsing. Turun. Clear. Tak ada apa lama ni. Tak ada apa. Boleh sih, boleh. Jalan straight. Jalan straight. Orang kata jalan straight. Jalan tak ada apa ni. Memang serius tak ada apa ni. Tak ada apa. Boleh lintas. Syok. Kalau motor kecil sedap. Motor nak gajah ni nak. Oh, ni lagi patah. Ni corner V. Nak kenai corner V ni corner V. Jangan break Batata, jangan break. Kalau break dia tak boleh. Dia tak lekat saya. Betul. Terima kasih. Tak apa. Bukan tu break nak berhentikan motor, nak selupkan motor. Corner V. Okey, dapat. Ya, dah habis dah. Tak tinggi parking. Call Honda, call Honda minta dia Corner V. tengok gear. Ramai backers ni. Pak Saleh semua ni. Laki lagi naik menunggu pula. Aduh. Takkan naik. Jalan lain ke? Jalan ni juga. Takkan naik tak turun. 65 kilo lagi pai. Dah dapat 5 kilo lagi. Makin tinggi. Tinggi. Wah. Takkan tak ada viewpoint tu ni. Tu Haji. Takut tak cukup tinggi lagi kot viewpoint. Naik lagi. Tinggi gila. Luas bapak. Layan. Ni ada viewpoint. Warna hijau. Betul. Tunggu Zami and the gang sat. Ya, betul. Aja. Viewpoint depan lagi. Ni ada ni. Sini dia. Memang sini. Dia parking Sini. Parking sini je. Di park dia tu. Berhenti gemetar. Oi, tinggi.
Jom, tadi telefon apa ni? Okey, dah. Telefon pula. Kacang. Kali. Saya telefon tu nak hanya betul nak sering. Projek lain ni. Mi tak apa di luar sini. Wah, pergi dulu. Tata tunggu kau depan. Bye. Kakak. Asum. Tata dengan Wan, Mak Kuda dengan Zami, aku dengan Jali di belakang. Pergi. Aku slow, aku dengan Jali di belakang. Oh, jalan. Man. Saya tak panas lagi. Wah, panas bulat. Group connection lost. Siapa tu? Lapor diri. Siapa di talian? Siapa tu? Abang Tata ke? Mana bulat? Ya, dah dapat. Dia tutup. Gila. Ulu je. Tak boleh lagi. Dia nampak dah. Thank you. Nice. Oh. Kalau jalan tak sibuk boleh pasang air berhenti. Kalau jalan sibuk bila nak pasang air. Ya. Kena mandi ke lalu bawah. Ya, mai 2 saat hilang. Ada kereta. Ada pickup van 2 biji. Ya, aku punya nak kunci dekat tong ke? Oh, tong aku tak tutup rupanya. Ha? Tong aku tak tutup. Bok. Tong apa dia tu ah? Bok aku. Tutup. Bok aku. Berhenti sekejap. Aku di belakang. Tak apa. Sekejap cari tanah rata sikit. Kau ikut Haji Mat. Tak turun, ada pickup turun 2 biji. Biar adalah aku berhenti sini sat. Pokok-pokok. Bawa perasan. Okay, belakang clear. Boleh. Alright. Yang turun depan tak apa. Aku dah turun tongkat tu. Haji Mat. Oh, tongkat tak turun lagi. Condong sangat. Condong. Kau jangan. Bang. Jangan bang. Hati-hati. Tak apa. Turun dulu bang. Saya nak kah? Betul mudah-mudahan angkat. Alah. Tak boleh lah. Kau pergi depan. Tak boleh. Saya sangkut kak. Tak lepas kan? Nak angkat tak lepas. Sebab saya memang Tak boleh. apa sandar je lah motor bang tu. Tak boleh pecah lah. Pecah sangkut lah. Baik lah. Sekejap. Kau tak boleh sangkut lah. Okey. Tolak naik. Sekejap. Okey, 1, 2. 2. Start mirror Abang angkat. Kita masuk kan? Buat tunggu tongkat bang. Aku tunggu.
Tongkat tak ni. Alright. Aduh, kunci punya pasal. 3 days later. Okay. Dah okey dah. Ada. Dah okey dah. Kat mana Wan? Ni aku kat atas ni je. Kat Seleko. Balik lewat sikit. Go. Tiga orang keluar. Tak apa. Tengok dia orang naik atas. Dia orang baru kat situ je depan. Bukan jauh pun. Lipat. Kanan lurus jauh lah. Aku ingat kamak kuda dah sampai Pai lah. Awak jalan tu kan kono-kono. Awak bawah. Aduh. Tanah tu condong sangat. Ha? Tanah tu condong. Nak terbalik tadi. Tak nampak kan? Kau cakap aku nak sodok kan biar kata kan. Go. Tak apa. Aku okey. Ha? Point. Dia cakap point. Point tu apa? Tahu point. Sikit je. Boleh masuk Point dalam ah. sikit. Ha. Kan. Boleh masuk dalam tak parking tu? Tahu. Boleh. Masuk Pak. Tak apa Pak. Sini. Ini kan Malaysia ni. Tengok ya lupa. Masuk dalam nak parking mana? Lah, Tu parking kat kat kawan. Yelah. Ai, tak nampak kawan sebesar alam ni. Ni kaki kau jaga sikit. Oh, la ilaha illallah. Tak nampak belakang. Tahulah kau laju kau kejar masalah ni. Yup. Hotel. Tak apa, nanti kau jumpa lah. Bandar tu kecil je. Okey. Bandar tu macam maran dia. Bandar tu besar bandar sikit. Seritung. Besar sikit pada lancang je. Chiang Mai 160. Salih slow sikit kita pace kita ni. Baik. Dia base orang tua hati muda. Mak dia orang tua. Mak kuda ni dia orang tua. Mak kuda ni orang tua hati muda. Mak kuda. Ke jalan-jalan ni. Wah, lah lembak ini. Serius. Lembak ke? Apa ni? Basah. Ya. Jalan Mari dah kau nak. Kau pek catok pula. Aduh. Lagi sebutir. ambil saiz sikit macam lori, macam kontainer. Macam kontainer tu style yang tadi aku buat. Macam kontainer tu style. Kau nak kiri boleh ambil gitu, kau nak kanan maaf. Terusnya. Gelinya. Aduh, satu lagi. Banyak lagi. Banyak lagi. Kau jangan kau yang depan ni. Lagi kau kejar lagi banyak satu. Banyak. Baik kau relax. Relax ni dalam kata semua. Aduh. Gajingnya buat jalan ke ni. Kalau buat rumah kan senang. Oh, viewpoint tadi nampak. Tapi dia tengah isiannya tu. Pataya keluar perut tu. Oh, pecah. Allah. Pakai helio tu. Dia pakai helio dia. Dia tengah pump ni nampak. Pakai pump macam Power bank. macam bateri ni. Hari ni kita sampai hotel wai. Kalau tidak lalah lambat. Baru pukul 2. Dia Elok kita sampai awal. hari ni boleh tidur lama sikit. Ya. Tak ada mana. Nak tidur awal lah. Oh, masalah kura. Kacau ah. Tadi Oh, yang tadi. Tak salah. Dia tak ada racing.
Yo. Malaysia, Malaysia. Kereta jaga. Masuk, masuk, masuk. Oh, kereta masuk. Oh, jalan. Tak salah sampai ke Pai. Atau naik jalan seming ke? Jalan. Lepas tu jalan. Kita shortcut ni. Oh, shortcut. Lepas tu kan jalan besar. Alhamdulillah. Oh, tawa rumah depan. Oh, panas. Dia buat. Wan. Ya. Buat kanan. Wah, rumah tu tu. Asyik nampak. Tu Bek. Kapal terbang. Bang. Kena kapal terbang. Wow. Semalam cakap tu nampak. Kapal terbang. Oh, Abang Mak naik benda ni tu. Dengan Wendy Dah akan kerja di hotel ni Diamond. Diamond. Tu dia. Ambil sini. Aku ya. Haji Mat Tu kapal terbang. siap Kapal baring. terbang maju. Mi kita di hotel ni. Oh, Haji Aku rumah Mat. ada apa? Aku jumpa banyak. Tu nampak kapal terbang. Muat ke ni? Dari bawah. Kena makan tu. Dah, kalau letak beg lagi dia orang naik terus. Lama rasa. Pergi makan dulu lah. Pergi makan dulu lepas tu dekat tu. Waiter. Ayam masak kicap Ustaz. Hotel dah sampai dah check in, tak barang je dulu. Apa kena pergi makan kalau tak balik dekat bilik ni. Pergi makan siap-siap, lepas tu boleh lama sikit lah. Sekarang pun baru pukul berapa? Pukul 2.35 waktu Thailand. Kalau Malaysia ni dah pukul 3 lebih lah. Jom luncur. Kat mana tak tahu kedai. Malaysia ni main Thailand takkan helmet terus. Hei. Bye. Oh. Wow. Bye. Oh, kedai pasang motor. Menarik. Jom. Mungkin juga tak easy juga mengatak sekali tu nyata jadi dulu dia. Allah, lama tak buka. Jom sedap. Allah. Jom. Gerai. Di hotel. Nampak
kona. Ini orang kecil apa besar dah lepas. Tunggu mata. Baru buka kedai makan tadi. Kedai mula-mula tadi. Baru buka. Alah, apa yang tu? Betik. Alah, papaya. Papaya. Mata kendor sangat. Nampak. Parking sini parking sini. Mana? Parking mana dekat ramah-ramah. Ya, kamu nak bawa kapal terbang ni tahu. Tak payah, orang lain nak ambil gambar lagi. Hey, kau tarik je. Dah tunggu dah.